Anak saya rebah selepas naik roller coaster dekat Berjaya Times Square. Anak syurga saya, autism boy. Sebelum tu cerita jumpa hantu. Okey, ada kawan saya cakap dia tidur dekat hotel Berjaya Times Square. Ya. Hotel ni? Ya. Lagi hebat. Kena kacau dengan hantu. Jadi saya pun sewa lah bilik ni. Kebetulan dia buat promosi kan, 100 lebih untuk katil 3 rak 1 kit. Okey, ni gangguan hantu tu. Saya jumpa hantu tu lah. Okey, sini tutup. Bila masuk tandas ni, kalau kita nak keluar, dengar bunyi situ. Saya tarik sini. Kalau malam-malam suspend kan, macam ada benda nak masuk. Saya tarik. Dia tarik kuat-kuat. Baru dia diam. Jadi, keluar situ. Mana ada tu? Mana ada tu? Mana semua tu? So, kesimpulan dia, kalau kita dengar benda pelik-pelik, kita jangan tak pandang belakang. Kita kena siasat. Jangan tak tegur, kena tegur. InsyaAllah kalau kita tegur, kita akan dapat jawapan dia. Macam Rasulullah SAW, bila takut, ketika turunnya wahyu, apa ni? Nabi masuk bawah selimut, tapi turun ayat, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Jadi kalau kita takut jangan duduk dalam selimut, kita siasat, maka kita akan jumpa dengan kebenaran. InsyaAllah. Ya, Kisahnya anak syurga saya ni dah berapa puluh ke ratus kali kot cakap nak pergi Berjaya Times Square. Maklumlah, waktu kecil saya pernah bawa dia pergi, tapi dia tak berminat masa tu, sebab dia masa tu baru lagi disahkan autism lah. Dia hidup dalam dunia dia sendiri. Boleh tengok video saya yang lepas-lepas, kisah dia pergi Berjaya Times Square, tak main apa-apa pun, tak teruja pun. Tapi Alhamdulillah berkat terapi, belajar PPKI dan tunjuk ajar daripada guru-guru, hari ini dia dah adalah komunikasi dua hala. Walaupun perkembangan indahnya tak sama dengan umurnya, tapi Alhamdulillah dia boleh meminta, bereaksi. Ini dia dah main. Kita tengok bila dia turun apa berlaku. Tu dia terus dia pening kepala dan dia cakap dia tak nak naik lagi lah buat selama-lamanya. Maka batal lah segala keinginan dia nak naik roller coaster sebelum ni. Kononnya nak pergi Legoland lah, nak pergi Genting Highland, macam-macam tempat lah dia dah cancel dah. Serik dah. Jadi main permainan yang tak ekstrim je lah untuk si anak syurga saya ini. Maka Alhamdulillah, sesungguhnya manusia ni, kesilapan terbesar manusia adalah apabila mereka menyangka mereka masih ada banyak masa, lalu mereka melengah-lengahkan, menangguh-nangguhkan atau mengabaikan keluarga dengan sangkaan masa masih ada. Sedangkan orang tua kita, anak-anak kita hari ini tak sama dengan besok. Anak kita hari ini tak sama dengan 10 tahun akan datang. Jika kita sibuk cari wang akan datang, dia makin rendah pula nilai dia. Dia tak akan sama juga, dan dia akan merosot susut nilai. Tapi masih boleh dicari wang tu. Tapi masa bersama keluarga ni, sekali saja anak kita umur 10 tahun, itulah masanya umur 10 tahun. Tahun depan dah 11 tahun dah. Kalau nak bawa pergi taman tema ni, masa kecil lah diorang seronok. Bila besar diorang pun tak seronok, kita pun tak seronok.
Kadang-kadang formula bahagia ni adalah apabila kita melihat orang yang kita sayang bahagia. Itu konsep dia. Kalau kita buat orang lain bahagia, kita akan dilimpahi bahagia. Jadi bahagia ni dia bukan perlu dicari, dia perlu ditunaikan. Macam cerita popular lah, satu orang cikgu yang telah menyediakan belon dengan nama semua pelajar. Dan belon itu dilepaskan dalam sebuah bilik. Maka disuruh semua pelajar pergi ambil belon nama masing-masing. Apa berlaku? Kelang kabut lah. Kelang kabut. Ada yang pecah, ada yang tak dapat pun. Jadi cikgu ubah konsep dia. Cikgu kata, okey, sekarang kita buat perkara yang sama. Belon semua nama orang ada dalam bilik itu. Tapi bila kamu dapat belon tu, kamu pergilah beri kepada tuan punya belon. Maka bila semua pelajar masuk, jumpa belon dan bagi pada tuan belon, sekejap sahaja semua orang dapat belon. Maka begitulah konsep kebahagiaan. Kalau kita masing-masing mencari kebahagiaan kita sendiri, tak jumpa pun. Malah akan ditimpa oleh kesusahan, merana, kesedihan, kemurungan, anxiety, depression dan sebagainya. Tapi kalau kita tunaikan kegembiraan orang lain, kita tunaikan hak, kita mendahului orang lain, maka insya-Allah kebahagiaan akan tersebar dan kita akan dilimpahi juga oleh kebahagiaan. Begitulah konsep bahagia dalam hidup. Cerita bab belon. Ya, betul. Belon ni adalah satu makhluk yang mana ada ilmu lah untuk kanak-kanak kita ni, anak-anak kita ni belajar tentang dunia ini adalah sementara. Sebab bila diorang main belon, diorang tiup, diorang main-main, lepas tu belon pecah, diorang menangis dan diorang move on. Nak bagi tahu bahawa dunia ini hanyalah sementara. Segala yang ada di dunia ini akan berlalu. Tidak ada apa pun yang kekal. Termasuklah belon, termasuklah apa-apa pun. Walaupun lebih keras daripada belon, batu, besi, kereta, bangunan, semua itu akan binasa juga. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa itu penting, keluarga itu penting, dan yang mementingkan adalah masa bersama mereka. Jadi alhamdulillah ada masa peluang bawa anak jalan-jalan, kerana semua ini akan berlalu. Ni anak syurga saya ni, tengok dia tutup telinga. Bila masuk tempat gelap dan tempat bunyi bising sikit, dia akan tutup telinga lah. Masih ada lagi ciri-ciri autism dia. Autism ni tak boleh disembuhkan, tapi boleh dirawat, diterapikan, dikurangkan. Itu yang kita sebagai parent ni, bukan kita sahaja yang diuji mempunyai anak syurga, tapi anak syurga diuji dengan mempunyai parent yang cuai, lalai macam kita. Na'udzubillah. Maka ada masa, ada ruang, ada peluang, kita bawalah anak ke tempat yang mereka suka. Semoga mendatangkan kebaikan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Jadi itu sajalah video saya kali ini. Bawa anak-anak pergi berjaya Times Square di Kuala Lumpur. Taman indoor yang terbesar. Indoor jadi kita boleh main tanpa risau hujan ribut. Apa dia, Bang? InsyaAllah. Dan anak syurga juga ada diskaun. Kadang-kadang saya suka je bawa anak saya ni. Ada tempat bagi free, ada tempat bagi separuh harga. Itu kelebihan dah. Bila mereka ada kad OKU. Jadi kad OKU ni adalah hak anak-anak, jangan abaikan. Okey, jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Sila like, subscribe, komen, share. Semoga ada kebaikan. Woha.